tahun 2026 ni, ramai orang Malaysia masih sibuk bangga dengan gedung KLCC dan highway lebar kita. Tapi kalau anda tengok betul-betul apa yang Malaysia buat sekarang, anda akan terkejut bila tahu kita dah tinggalkan Indonesia jauh dalam 5 perkara penting yang ramai tak perasan. Bukan setakat sikit, tapi sampai tahap negara jiran kita sendiri pun tercengang. Tolong saya buktikan satu perkara. Kawan saya dari Thailand cakap, video macam ni takkan sampai 200 orang tengok sebab Malaysian tak kisah pasal negara sendiri. Tapi saya percaya, kita semua sebenarnya nak tahu kedudukan Malaysia yang sebenar. Kalau anda setuju, tekan like sekarang dan tunjuk yang kita memang ambil berat. Assalamualaikum. Jom kita mulakan dengan perkara pertama yang paling ramai orang terlepas pandang. Digital payment dan cashless society. Masa anda pergi Indonesia tahun lepas, cuba bayar guna QR code kat warung tepi jalan Jakarta. Memang ada, tapi tengok balik Malaysia. Anda boleh pergi pasar malam Taman Konot, beli pisang goreng RM1 pun, pakcik tu ada QR code. Ini bukan cerita rekaan. Data dari Bank Negara Malaysia tunjuk, sampai 78% rakyat Malaysia guna e-wallet secara aktif di tahun 2025. Indonesia baru cecah 54%. Touch and Go e-wallet kat Malaysia ada lebih 20 juta pengguna aktif. Anda boleh top up parking, bayar tol, beli nasi lemak, bahkan derma kat masjid, semua guna satu aplikasi. Sekarang tengok aplikasi macam GoPay atau OVO kat Indonesia. Memang popular, tapi masalah integrasi masih jadi isu besar. Nak guna satu wallet untuk semua benda? Susah. Yang lebih menarik, sistem duit now kita. Anda nak transfer duit guna nombor telefon je. Dalam masa 5 saat, duit sampai. Tak kisah bank mana pun. Indonesia ada BI Fast yang similar, tapi tahap penggunaan masih rendah. Ramai masih kena pergi ATM atau guna cara lama. Malaysia dah sampai tahap nenek 70 tahun pun dah pandai scan QR code bayar sayur kat pasar. Fakta yang buat anda terfikir. Pada 2025, Malaysia catat 8.9 bilion transaksi e-wallet setahun. Indonesia dengan populasi hampir 10 kali ganda kita baru cecah 12 bilion. Kira per kapita, kita menang berganda-ganda. Ini bukti bukan saiz negara yang penting, tapi seberapa pantas rakyat adapt teknologi. Infrastruktur digital dan internet speed. Sekarang jom kita bincang soal internet. Anda mungkin selalu komplain internet Malaysia lambat, billing mahal, tapi cuba anda tinggal sebulan ke Indonesia. Baru anda tahu nikmat broadband kita. Speed Test Global Index 2025 letak Malaysia kat ranking 25 dunia untuk mobile internet speed dengan purata 85.3 megabit sesaat. Indonesia ranking 89 dengan purata 32.1 megabit sesaat. Ini bukan pasal Kuala Lumpur je. Anda pergi Kuantan, pergi Alostar, pergi Sandakan pun 4G coverage dah mencecah 96.8% nationwide. TM dah roll out fiber sampai ke kampung-kampung. Makcik jual kuih kat Bentong pun boleh buat Facebook Live lancar. Cuba bandingkan dengan kampung-kampung di Jawa Timur atau Sulawesi. Ramai masih struggle dapat 3G signal yang stabil. Yang buat Indonesia tertinggal bukan sebab teknologi tak ada. Masalahnya geografi. Mereka ada 17,000 pulau lebih. Nak tarik kabel fiber ke setiap pulau? Kos gila besar. Malaysia lebih compact, jadi easier nak expand infrastructure. Tapi kita tak duduk diam. Kerajaan push agresif dengan jendela plan. Pastikan even kawasan pedalaman dapat liputan proper. Harga pula lagi best. Time Warner Package 100 megabit. Sesaat kat Malaysia dalam 100 hingga RM140 sebulan. Indonesia nak dapat speed sama, bayar setara 180
hingga RM250. Dengan speed half of hours pun kadang-kadang. Anda bayar lebih, dapat kurang. Macam mana nak compete? Passport power dan visa free access. Ini satu perkara yang ramai Malaysian ambil ringan. Pasport Malaysia tahun 2026 bagi anda akses visa free atau visa on arrival ke 183 negara. Henley Passport Index letak kita ranking 12 dunia. Indonesia, 70 negara je, ranking 67. Hampir 3 kali ganda beza. Maksudnya bila anda nak travel, anda pack bag terus terbang. Nak ke Jepun? Tak payah apply visa, masuk terus 90 hari. Nak ke Europe Schengen area? Tik pasport je. Rakyat Indonesia kena queue kat embassy, Isi borang berkeping-keping, bayar fees, tunggu approval. Kadang-kadang dapat reject pula. Kenapa Malaysia ada privilege ni? Sebab diplomatic relationship kita kuat. Kerajaan Malaysia maintain hubungan baik dengan major powers. Ekonomi stabil, security record bagus, refugee crisis under control. Negara lain nampak Malaysian passport, terus percaya pemegang tak akan overstay atau buat masalah. Indonesia masih ada stigma sebab isu historical overstayers dan undocumented workers. Bagi business people, ini game changer total. Anda boleh attend conference kat New York minggu ni, next week meeting client kat London, bulan depan survey market kat Seoul. Semua spontan. Entrepreneur Indonesia kena plan 2 hingga 3 bulan awal just nak settlekan visa. Dalam dunia bisnes yang bergerak pantas, time is money. Malaysia dah menang dari segi ni. Healthcare quality dan medical tourism. Cuba tanya sesiapa yang pernah admitted kat hospital kerajaan Indonesia. Lepas tu tanya Malaysian yang kena warded kat hospital Kuala Lumpur atau hospital Pulau Pinang. Beza macam langit dengan bumi. Medical Tourism Index 2025 rank Malaysia nombor 5 dunia. Indonesia tak masuk top 20 pun. IJN untuk heart surgery, Sunway Medical Center untuk cancer treatment, Prince Court untuk comprehensive check-up. Orang Singapura, orang Indonesia, orang Bangladesh, semua datang Malaysia untuk treatment sebab kualiti tinggi, harga masih affordable berbanding Western countries. Bypass surgery kat Malaysia kos dalam RM30,000 hingga RM45,000. Kat US, RM400,000. Kualiti sama, dapat specialist yang train overseas, equipment state of the art. Sistem healthcare kerajaan Malaysia lagi impresif. Anda boleh dapat consultation dengan specialist kat government hospital. Bayar ringgit Malaysia satu je. MRI scan RM60. Indonesia, even kat public hospital, scan basic boleh charge setara RM300 hingga RM500. Subsidi kerajaan kita jauh lebih baik, walaupun waiting list kadang panjang. Yang buat ramai Indonesian datang Malaysia, kepercayaan pada sistem kita. Hospital di Malaysia ada JCI accreditation, ISO certified, doctor-patient ratio lebih baik. Kat Indonesia, ramai areas masih kekurangan specialists. Ratio doktor per 1,000 people kat Malaysia 2.1. Indonesia cuma 0.6. Anda sakit serius. Anda nak doktor yang qualified dan experienced, bukan fresh grad atau nurse yang terpaksa handle case heavy. Medical tech pun Malaysia ahead. Kita ada proton therapy untuk kanser, robotic surgery, telemedicine nationwide. Indonesia baru start adopt slowly. private hospitals, Top tier. Jakarta, macam Siloam atau MRCCC memang bagus. Tapi coverage nationwide masih gap besar antara urban dan rural. Education system dan university rankings. Perkara terakhir yang ramai underestimate, tengok QS World University Rankings 2026. Universiti Malaya ranking 60.
Universiti Teknologi Malaysia masuk top 200. Indonesia, University of Indonesia, best ranking mereka, 227. Gajah Mada University, 254. Kita ada 5 universities dalam top 500 dunia. Indonesia dengan populasi besar mereka cuma dapat 3. Bukan ranking je, tengok quality of education. Malaysia invest heavily dalam STEM education, technical colleges, vocational training. Kita produce engineers yang diserap terus oleh tech companies worldwide. Intel ada plan besar kat Penang. Motorola, Western Digital, Infineon, Semua ada operations major kat Malaysia. sebab talent pool kita strong. Sistem pembelajaran pun dah advance. Blended learning, online resources, international collaboration dengan universities macam MIT dan Cambridge. Ramai universities Malaysia offer twinning programs. Students boleh spend setahun kat Malaysia, setahun kat UK atau Australia. Dapat degree sama harga, lebih murah. Indonesia struggle sebab education budget mereka, walaupun besar in absolute terms, bila divide dengan jumlah pelajar, jadi kecil per capita. Malaysia spend lebih per student, so facilities better, teacher quality higher, resources more abundant. Yang menarik, Malaysia jadi education hub untuk region. Students dari Indonesia, Thailand, Bangladesh datang study sini. Kenapa tak study kat negara sendiri? Sebab recognition, sebab quality. Sebab employability lepas grad. Degree dari Malaysian universities lagi recognized globally, especially dalam engineering, medicine, business. Research output pun Malaysia menang. Publications dalam international journals, patents filed, innovation index. Semua Malaysia score higher. Ini bukan sebab orang Indonesia tak pandai. Mereka ada brilliant minds. Tapi sistem, funding, infrastruktur yang Malaysia sediakan bagi researchers kita edge untuk produce work yang impactful. Sekarang bila anda dah tahu kelima-lima perkara ni, anda faham tak kenapa ramai talent Indonesia sebenarnya kerja kat Malaysia? Kenapa investors pilih Malaysia as regional hub walaupun market Indonesia lagi besar? Bukan luck. Bukan coincidence. Ini hasil planning sistematik, investment jangka panjang, dan execution yang konsisten. Malaysia bukan sempurna. Kita ada masalah sendiri, Politik kacau, kos sara hidup naik, brain drain masih jadi isu. Tapi dalam 5 aspek yang kita bincang tadi, digital payment, internet infrastructure, passport power, healthcare dan education, kita dah establish clear lead. Indonesia tengah chase. Mereka ada potensial besar, tapi right now, 2026, gap still significant. Perkara penting anda kena ingat, jangan ambil granted achievement ni. Kita maintain lead ni, kena keep pushing, keep innovating. Bila kita jadi complacent, bila kita stop investing, negara lain akan overtake. Indonesia ada population advantage. Economic growth rate mereka impressive. Natural resources melimpah. Kalau mereka betulkan infrastruktur dan governance issues, mereka boleh jadi powerhouse sebenar. Tapi hari ini, Februari 2026, Malaysia patut bangga sikit dengan pencapaian kita. so kalau video ni buka mata anda, Tolong subscribe channel ni. Share dengan kawan-kawan yang masih fikir grass is greener kat seberang. Dan drop komen bagi tahu antara 5 perkara ni, mana satu paling mengejutkan anda. Malaysia boleh, bukan just slogan. It's reality yang kita build setiap hari.